Saya nak tanya korang yang bawa Grab kan, macam mana korang solat Sebab tadi saya dapatlah satu pick up pukul 7.40 macam tu daripada Kelang menghantarlah ke Bangi. Jadi bila kita tengok berapa kilometer dia, memang jauh lah, dan memang makan masa 40 ke 50 minit macam tu. Dan waktu tu adalah maghrib. Waktu dia sangat singkat, 7.30 sampai 8.30 macam tu lah. Dan saya terfikir macam kita nak hantar orang ni dah lah jauh kan. Bila pula kita nak berhenti ni dah 7.40, nanti sampai dekat Bangi ni dalam pukul 8.40, mana dah masuk waktu isyak lah. Jadi korang buat macam mana? Tu persoalan saya lah. Sebab kebiasaan apa yang saya buat adalah saya akan bagi tahu lah customer, saya akan singgah dekat Petronas ke Petron ke mana-mana lah kan, untuk singgah solat. Tapi saya bagi tahulah customer, kena tunggu sekejap, berhenti sekejap lah dalam 5 minit macam tu. Tak lama pun, maghrib 3 rakaat je. Jadi kalau korang bagi tahu ke berhenti ke macam mana? Tu soalan dia. Sebab saya risaulah kalau ada yang macam tak berhenti ke. Jadi kita share lah cara nak berhenti. Kadang-kadang kita malu nak tanya customer tu nak boleh berhenti ke tak. Lagi-lagi kalau customer tu bukan Islam lah, bukan Muslim lah, macam tu. So apa korang punya pendapat? Korang komen saja dekat bawah.